Hari tu saya cerita pasal kita tak boleh kahwin sepupu sebab dia akan ada masalah penyakit. Ada seorang kawan komen, sebab tu dekat tempat dia thalassemia itu banyak. Dan saya terus tahu itu Sabah. Macam mana saya tahu? Sebelum tu kita recap balik, thalassemia ni merupakan penyakit genetik yang menyebabkan masalah pada darah lah. Dia tak sama dengan darah orang-orang yang normal. Bila saya dengar cerita daripada kawan-kawan saya yang bekerja dekat farmasi dekat Sabah, memang dia kata yang kes thalassemia dekat Sabah sangat banyak. Ubat thalassemia dekat Sabah tu seolah-olah macam air je mengalir, macam tu lah. Dia tak sama dekat Semenanjung yang kes dia tu kurang sedikit. Kalau kita tengok statistik macam ni, memang nampak distribution of thalassemia patient dekat Sabah tu memang sangat-sangat tinggi. Dan kalau ikutnya, kes paling banyak dekat Sabah berlaku dalam kalangan Kadazan Dusun, iaitu etnik pribumi yang paling banyak dekat Sabah. Dan dekat situ kebanyakan kes berlaku melibatkan mutasi genetik yang kita panggil sebagai Filipino beta mutation. Tapi persoalan ni kenapa? Adakah benda tu terjadi sebab adat orang-orang Kadazan Dusun ni banyak berkahwin sama sepupu? Kalau ikut anekdot lah daripada perbincangan kawan-kawan dan sebagainya, memang ada adat orang-orang di sana yang lebih mengutamakan perkahwinan yang dekat lah di antara satu sama lain. Cuma saya tengok kajian, perkahwinan yang saudara terdekat dalam kalangan orang-orang Sabah di situ kurang sebenarnya. Dia mungkin ada faktor-faktor lain yang lebih menjelaskan fenomena kenapa taburan orang-orang thalassemia dekat Sabah sangat tinggi dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Sebab orang yang datang daripada luar ataupun perkahwinan yang infra-etnik dan mereka bukan bersaudara pun juga boleh menjadi pembawa kepada mutasi genetik yang menyebabkan sakit thalassemia. Dan mungkin mutasi ni bila dia datang daripada luar dan dia mula tersebar dalam populasi orang-orang Sabah di situ, berkemungkinan populasi etnik Kadazan Dusun ni dia besar tapi dia tersebar serata Sabah. Disebabkan itu dia terperangkap dalam satu kawasan dan tidak ada aliran jin yang lebih banyak daripada luar yang membolehkan jin thalassemia ni diseimbangkan dengan jin yang lebih normal. Dari sebab itu jin yang membawa kepada thalassemia ni masih berkekalan dan juga berkembang daripada generasi ke generasi yang lain. Dan yang lagi teruknya, dulu akses kepada ujian genetik, kaunseling dan kesedaran dan sebagainya menyebabkan orang tak berapa tahu bagaimana cara thalassemia ni berfungsi. Orang yang menjadi pembawa thalassemia berkahwin dengan pembawa thalassemia yang lain, menyebabkan anak mereka ada thalassemia. Jadi ini mungkin menjelaskanlah kenapa kes thalassemia dekat Sabah sangat tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Tapi sekarang benda tu dah menjadi lebih bagus. Hasil daripada usaha Kementerian Kesihatan Malaysia yang sangat memberangsangkan, kesedaran tu makin meningkat. Kaunseling, rawatan dan sebagainya membaik pulih masalah thalassemia dekat kawasan Sabah ni. Lama kelamaan bila kita tengok trend, kes thalassemia dekat Sabah makin berkurang. Tapi mesej utama saya nak ceritalah dekat kawan-kawan yang bukan saja dekat Sabah, dekat negeri-negeri luar. Sebelum nak kahwin, disarankan kita buat saringan kesihatan dekat KKM untuk pastikan kita bukan pembawa thalassemia. Bukannya apa, kalau kita bawa thalassemia dan juga pasangan kita bawa thalassemia, dikhawatiri anak kita tu akan ada kecenderungan yang tinggi untuk mendapat sakit thalassemia. Sakit thalassemia bukan suatu perkara yang kecil. Dia akan terpaksa ambil ubat untuk memastikan yang kandungan zat besi dalam badan dia tu tak terlalu tinggi sehingga merosakkan organ-organ dia. Jadi korang kenalah take note terhadap perkara ni, dapatkan saringan kesihatan dekat pusat rawatan terdekat.